Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to Hafiz Jamaah Channel. Mantap. So hari ni insyaAllah kita orang akan ke Ipoh. Dan itulah aku nak tengok juga kekuatan motor ni, boleh tak untuk ride jauh. Dan aku nak tahu juga satu tank boleh pergi berapa kilometer. Dan kat sini aku akan set untuk trip A ni aku bagi kosong. Kita akan tengoklah berapa jauh dia boleh pergi. Ni semua traction control on, ABS on. Dah pukul 7.10. So let's go lah, kita gerak. 11 minutes later. Okay guys, aku berhenti dekat Arena Rawang. Sekarang pun dah pukul 7.53. Kebas tangan tu, tangan kebas, botok kebas. Baru 50 km. Aku punya perjalanan dalam 200 km nak ke Ipoh tu lah. So ada lagi 150. Dan tadi pun ada jam. Sebelum Rawang pun dah jam. Lepas tu aku tengok ada accident Mazda 3 tak silap aku dengan Tesla baru. Ui, Model 3 accident. Tapi lepas pada accident pun jam juga. Aku tak tahu. Sampailah ke sini baru okey sikit. So itulah, kita nak rehat jap. Pukul 8.5 minit gerak lah. Aku pun nak pergi tandas sekejap, beli roti-roti yang tu je. Kita terus gerak pergi ke Ipoh lah. Tengok apa yang ada dekat sana, makan sedap sikit. Okay guys, jumpa kejap lagi. Okay guys, sekarang aku dekat Arena Tapah dekat Syalah. Bertiak sebab aku dah tak tahan tadi. Memang dah pegak dah. Lama sangat daripada mana daripada Sungkai tadi memang dah tak tahan. Tadi perjalanan memang jam lah, sebab daripada 3 lane kepada 2 lane. So memang aku pun stuck tadi. Jalan sikit-sikit. Aku tak adalah buat laju dalam 100-110 lah. Dan sekarang pukul 9.56 ke 10 lah. Jadi aku nak terus search lah. Aku first nak pergi dekat Gua Tempurung. Sebab dia laluan Tapah ni nak ke Gua Tempurung tak jauh. Okay, aku dah search lah ke Gua Tempurung, exit Kopeng lah. Dan lagi 43 km. Aku dah list juga. Banyak kat tempat aku list untuk pergi hari ni. Esok tak ada, esok aku terus check out balik lah. Okay guys, kalau korang tengok kat sini aku dah gerak 158 km dan tinggal 3 bar lah. Yang bar pertama ni turun masa 65 km dan yang kedua 146. So jimat lah, pada aku agak jimat jugalah. Dan aku rasa lagi 2 ni mungkin dalam 300-300.5 km baru kena isi kot. A few moments later. Alhamdulillah geng, kita orang dah sampai kat Gua Tempurung. Sekarang pukul 10.41. Baik ada kedai makan sini. Boleh lah buat kudak-kudak. Jauh dah perjalanan motor ni. Okay, dah sampai Gua Tempurung. Macam aku naik kereta kan. Okay, inilah kawasan Gua Tempurung. Dia ada binaan kat sini. Ni ada apa-apa. Ramai juga sebenarnya. Aku tak tahu, depan sana ada kedai makan. Boleh lah aku makan kejap lagi. Ambil gambar dulu. Okay, inilah pintu masuk dia. Bayaran berapa tak tahu. Selamat datang ke Gua Tempurung. Tengok guys, air dia jernih tu. Rasa nak mandi je. Ni dia punya apa, signboard dia. Welcome to Gua Tempurung. Dah lama tak masuk gua ni. Dulu masuk Gua Kelam je. Okay, jalan. Oh, ni boleh spot bergambar ni. Entrance platform ni. Wah, cantik ya. Cantik lah guys. Tinggi juga tangganya. Letih dah pula. Tangga ketiga guys. Wush. Naik ke tingkat 3 ni. Dia punya luas dia punya cantiknya, Masya Allah. Okay, jom turun pula. Bila dah turun mesti ada naik kan. So itulah kehidupan. Push, dalam gua pun ada tumbuhan tu. So naik
naik sini, naik sini, naik situ, naik atas tu, masuk sana, sana. Jauh guys. Weh, lampu tom yum. Ngidam tom yum pula. Okay guys, aku dah letih, dah barai, haus dah, lapar. So jomlah kita balik. Kena patah balik tempat tadi. Alhamdulillah dah jumpa jalan keluar. Kenapa dia tak nak peluk? Orang Kumai peluk dia, dia tak nak peluk orang. Gegar. Dah excited nak masuk MU. Jomlah kita minum dulu. Macam tahu-tahu je. Okay guys, kita orang berhenti makan jap. Aku ambil nasi lemak walaupun dah pukul 11.55. Ini ambil mie rebus. Lepas tu ada air 2 teh ais macam biasa. Dan situlah tempat dia kita orang gambar tadi. Alhamdulillah dah makan dah. Orang kata sarapan pagi lah kat sini. Kena RM14. Next destination kita ke Ipoh terus lah. Aku dah list lah. Ada berapa tempat lagi. Banyak tempat lah. Jom, ni pun dah pukul 12 lah. Penyimbangan makcik tu lama pula. Next kita akan pergi ke Masjid Muhammadiyah. Nampak tu 35 km. Dan aku dah gerak sejauh 201 km. Aku punya minyak tinggal 2 bar. Yang ketiga ni baru tolak ni, 201. Tadi 3 lagi. Dah sampai. Inilah dia Masjid Muhammadiyah. Ni aku tengok dekat Google je. Tapi cantik lah. Dia macam dekat Kelang kan. Masjid Cina Muslim kat Kelang. Jom kita usah tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Oh, ni dia ada dia punya kopiah kalau nak beli. Ni harga pun ada. Inilah kawasan dia. Okay, ni adalah perasmian dia. Masjid Muhammadiyah, Masjid Cina ni. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan. Nak solat pun belum lagi. Baru 1.10. Sini azan pukul 1.33. Okay, next aku nak pergi ke Taman Rekreasi Gunung Lang. Yang ni tak jauh pun, 4 km je. Dan aku dah jalan sebanyak 235 km. Dan aku punya bar ada lagi 2 lah. A few minutes later. Dah sampai Taman Rekreasi Gunung Lang. Mana nak pergi ni? Ada 2 jalan lah. Panas lah geng. Tu Taman Rekreasi Gunung Lang. So ni lah kawasan Gunung Lang. Dia boleh naik tu bot, tapi tak tahulah berapa harga. Aku tak nak naik sebabnya banyak lagi tempat nak pergi lah. Tengok tu Ipoh, wow. Tu dia orang pergi sampai sana tu. So tu je lah. Aku ingat ada burung helang ke. Rupanya nama ni Gunung Lang. Okay guys, sekarang pukul 1.34. Dan aku nak pergi ke Concubine Lane. Tak jauh pun, 5.8 km. Tengahnya situ ada banyak spot-spot cantik. Dan banyak makanan yang sedap-sedap lah. Let's go. Dah sampai dah geng. Depan ni ada cendol pula. Sedap lah pula. Aku dah gerak sejauh 245 km. Dan bar masih tinggal 2. Inilah kot kawasan dia. Ramai tu. Weh, topi pun lawa juga. Aku order ni Meiji Wagyu. Tapi satu je. Nak buat rasa-rasa. So ni lah harga dia. Satu. Jadi perisa dia boleh campur. Topping apa boleh campur. Kalau yang original tu bang, dia ini bang, kacang gula melaka. Oh, aku campur dengan coklat. Sekejap kita rasa. Yang ni RM9, yang ni RM8. Ni pun macam sedap je kan. Tapi RM19 lah. Ni pun macam sedap. Tanghulu. Terus aku nak try titisan hujan dulu. Dia jelly. Dia ada gula melaka. Dia ada coklat dengan ni apa? Oh, kacang eh? Okay, next aku nak try yang lamb pula. Sedap. Sedap.
Next aku nak pergi Kumar. Makan Kumar je. Nak order ni lah, Rainbow Cheese Toast. Inilah Nija Kumar dia. Jom kita try test makan. Rainbow cheese toast, roti glass fries, popcorn. Menarik guys. Sampai bila ni? Dari mana ni? Nak sini ya? Sedap. Hargalah mahal sikit. Dah settle makan. Aku makan 3 benda je tadi sebab kenyang tu. Walaupun RM40 tapi kenyang lah. Okay guys, sekarang aku dekat Museum Darul Rizwan. Tapi aku tak masuk lah sebab aku nak ambil gambar je. Dan ni pun tengok cuaca. Aku pun ada 2-3 tempat lagi nak pergi. Ala-ala aku on the way tadi daripada Ipoh ke Kelly Castle tu. Aku jumpa satu masjid ni, Masjid Ahmadiyah. Masjid Ahmadiyah. Jomlah kita solat dulu. Sekarang pun dah pukul 3.4 Jamak Kasar. Aku dah settle dah solat sini. Dan update sekarang 259 km dah aku jalan. Dan masih ada lagi 2 bar. Aku assume dalam 320 km kot untuk sekali isi full. Macam tu lah. Dan aku akan isi minyak lah sebab aku tak nak lah sampai kena tolak motor. Aku tak bawa minyak spare. Wah, aku dah sampai dah dekat Kelly Castle. Pukul berapa Pukul 3.48. Kalau korang nak masuk sini kena bayar parking RM5 untuk kereta dan van, dan motor free lah. So kita akan pergi dengan lebih dekat lah. Untuk tiket dia RM18, maksudnya seorang RM9. Kalau untuk orang tua RM6. Untuk budak tak ingat berapa. Macam biasa guys, naik tangga lagi. Tadi kat gua dah naik tangga. Wah, ada bagi lah. So ni aku dah pergi dengan lebih dekat lagi, Kelly Castle. Oh betul sebutan. Dalam dia sejuk. Ni bilik simpanan arak dan terowong. Sebelah dia bilik minuman. Oh, bilik minuman boleh masuk. Oh, ni ke tempat minum dia. Dia ada ni. Situ ada tempat minum kali dengan dia punya almari lah. So inilah ruang tamu dia. Wahai rakyat jelata, beta ingin memaklumkan bahawa kawasan belakang rumah ni sebenarnya ada kuda ni, tapi kuda pun dah tak ada sebab kuda aku lari gagah berani. Jom kita pergi atas pula. Dah bayar mahal-mahal ni, tak naik rugi pula rasa. Okay, ni tingkat 2 dia. Ni bilik apa ni? Ni bilik linen. Linen ni bilik apa? Katil dan meja simpan bagi tujuan pesanan kering. Store kot? Oh, store. Ni store dia. Okey, ni tangga ketiga pula. Tingkat 3 lah. Wish, zaman dulu dah ada lift lah guys. Ni bilik tetamu. Banyak yang bilik tetamu dia. Okey, kita ke ruang luar. Oh, dia punya lantai dia bersih guys. Ada ruang lah kat atas ni. Ruang apa So itu je. Aku dah letih. Dah berpeluh-peluh dah. Dah larat dah. Okay guys, dah habis lah. Aku nak balik lah, tapi nak gambar dulu. Okay guys, next aku nak pergi Tanjung Tualang Tin. Drega nombor 5. Aku tak pandai sebut lah. Nanti aku tunjuk lah. Jom. Okay guys, aku dah sampai dah dekat kapal korek Tanjung Tualang ni. Tu orang panggil apa Korang tahu tak sebut dia? Tin Drega. Tin macam mana? Tin Dredge. Ni timah.
Timah lah ni. Dia punya kapal korek dia. Dia nombong timah. Aku tak tahu lah ni apa, tapi ni mungkin lah tempat untuk timah punya. Sana ada buayan. Okay, ni lah kapal korek TT5. Besar. Cuma dah abandon, tapi boleh masuk. Cuma nak masuknya, inilah harga dia. Aku dah tengok harga dia. Feature kit Junior Big kit 176. Mahal tu. Aku rasa tak apalah. Baik aku makan A&W kat depan ni. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Terekod makcik ni dah pula. Aku on the way ke Kampung Gajah, tapi hujan lah guys. Tak salah berhenti jap. Ni kedai siapa tah ni? Lepak jap. 2 hours later. Ya, dah sampai. Inilah bilik kita orang. MD Boutique Hotel. Katil Queen. Lepas tu ada bilik air. Ada tempat letak barang. Bilik air pun just nice lah. Ni view dia. View Kampar. Malam cantik kot. Ke malam gelap je. Hitam je semua ni. Okay lah, itu je lah. Aku nak charge barang-barang ni semua. Lepas tu nak pergi makan. Lepas tu solat, tidur lah. Okay guys, menu kita orang untuk malam ni. Kita orang makan dekat Cafe Al-Najah. Aku makan ni nasi bujang 2, tom yum seafood, tom yum ayam. Lepas tu extra jus anggur dengan lychee ice. Itu je. Peace, makan dulu. Guys, inilah hotel yang aku akan tidur untuk malam ni. Harga dia pun berpatutan, RM122 untuk queen size. Okey lah. Lagipun kita memang dah sampai pun dah malam. Jadi tidur sebagi nak gerak dah. Boleh lah bawa tidur lena kan. Ni sebelah ni pun ada 7E. Tomorrow. Okay guys, dah check out. Pukul 7.54. Good morning Kampar. Next destination, aku nak pergi ke Kelantan. Aku nak pergi hospital. Sepupu aku, dia punya isteri bersalin lah. So aku kena pergi melawat lah. Untuk sekarang aku dah jalan 348 km. Dan aku ada 4 bar lagi lah. Total minyak yang aku habis lebih kurang dalam RM30 lah untuk pergi balik ni. Okay guys, aku sarapan pagi dekat sini. Nazrin Tom Yum. Dia punya menu maino dekat apa ni? Tanjung Ha? Kau kat mana ni? Cangkat Lada. Cangkat Lada. Cangkat Lada. Kau tengok. Telur goyang kot, 2. Lepas tu dengan daging lagi. Ini nasi lemak ayam rempah. Ni sepupu aku ni. Inilah Nulat Channel. Lama tak buat YouTube dia. Ni kawasan dia. Kawasan Cangkat Lada. Okay, kita cuba roti telur goyang daging dekat Tanjung Cangkat Lada. Cangkat Lada. Dekat Cangkat Lada. Sekejap ke? Sekejap ke? Kau kena datang jauh sikit lah. Sekejap. Aku dah lama dah datang kedai ni. Sebab lama tak sarapan. Kalau motor aku ada dia bagi lokal. Kau masuk panas kan. Kena hotel Kampar okey. Okay. Berapa tu? 122. Murah lah. Raya ni kau raya kat ni lah. Kat Mak Mertua lah. Tengok betul lantern mentua pun. Kita orang dah settle sarapan dekat sini, Cangkat Lada. Aku tak jadi pergi Terlintan dekat hospital tu sebabnya bini sepupu aku ni dia dekat hospital lah, baru bersalin. Nak melawat tak boleh lagi, so kena tunggulah next. Dan ni kita orang terus balik lah. Total perjalanan kita orang sejauh 204 km, akan sampai dalam pukul 1. Sekarang pun dah 407 km kita orang gerak. Mungkin dalam 600 km sampai lah kot. So jom. Okay guys, sekarang tinggal 108 km
Dan aku punya range sekarang dah 505km dan minyak tinggal 2 bar lah. Tapi aku akan top up sampai penuh balik lah, sebab aku malas nak berhenti-berhenti si minyak. Total RM14.57. Jom kita lepak depan ni jap. Ada surau, ada tandas. Nampak jap. Kita beli ni Kopiko. Tadi ngantuk daripada Cangkat Lada tadi sampai ke Sungkai. Dekat 70 km lah. Ngantuk tu. Aku pula bawa slow. Tu tak, dekat Perak dia tak panas tau. Ni sekarang dah panas lah ni. Dia dah masuk highway kan, Sungkai. Ni kali ketiga dah isi minyak. Okay guys, jom lah gerak. Sekarang pukul 12.11. Bateri pun tinggal 5%. Tapi lama dah tahan. Daripada hari Sabtu pukul 1 pagi sampai sekarang dah tengah hari ada 5% lagi. Padahal bateri health 72%. 2 hours later. Alhamdulillah geng, dah sampai dah pukul 2.23 dan perjalanan aku sejauh 608km. Aku punya minyak ada lagi 4 bar, maksudnya dia tolak 1 je lah. Dan letihnya dah. Alhamdulillah sampai home sweet home. So guys, inilah pengalaman first time aku ride berdua naik motor QJS 200S ni daripada Putra Heights ke Ipoh, balik semula ke Putra Heights dalam 608km. Dan aku dah kira kat sini minyak aku isi 3 kali dalam RM44.85. Itu kalau dah guna budi lah. Kalau tak guna budi mungkin dalam RM60 lebih. Kat sini aku boleh simpulkan kalau nak ride guna QJS 200S ni, dia jimat minyak, cuma dia kurang selesa. Sebab aku pergi Ipoh pun aku dah rasa kebas-kebas tangan, kebas bontot. Ini nak ride ke Thailand pula, ke Singapura, macam mana lah. Mungkin dia masalah enjin ataupun orang panggil CVT lah. Mungkin belting dia ke apa, aku nak kena servis balik. Sebab aku rasa memang bergegar sangat. Itu je. Nak kata aku bawa laju, tak juga. Aku bawa 85, 100, 110. Biasa-biasa. Aku tak adalah lenjan. Memang biasa je. Mungkin sebab berat kot kita orang dua. Tapi itulah, aku memang kurang selesa. Dari segi handling memang mantap. Yang ni aku boleh admit lah, memang mantap, memang sedap lah. Jadi next aku cadang nak pergi servis balik CVT ni. Aku nak tengok balik sebab aku bulan 5 ni aku ada plan nak ride ke Thailand. Cuma itulah, nak kena servis elok-elok sikit. Bahaya ni kan, nanti takut jam tengah jalan, pisang mat. So guys, itu je daripada aku. Aku pun dah tak tahu nak cakap apa dah. Dan aku nak minta maaf lah, aku lambat sangat upload video. Bulan 2 hari tu punya video ni, bulan 4 baru nak upload. Memang lambat, aku banyak kerja lah guys. Aku nak kena uruskan ini, uruskan itu, ada hal sikit. Dan di kesempatan ini aku nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua. Okay guys, itu je daripada aku. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.